Saya sedang berdiri di atas apa yang dahulunya merupakan dasar lautan. Kini lautan itu telah kering dan semua bukit pasir lautan kini terdedah. Tetapi, jika anda berjalan di sekitar bukit pasir ini, anda masih boleh menemui sisa-sisa fosil makhluk-makhluk itu tepat di tempat mereka mati. Jadi, saya akan berjalan-jalan dan lihat apa benda menarik yang saya boleh jumpa yang terdedah di dasar lautan ini. Semasa saya memulakan perjalanan saya, perkara pertama yang saya jumpa nampak agak meragukan. Tapi ia bukan seperti yang anda fikirkan. Ini sebenarnya adalah gigi ikan paus sperma yang telah menjadi fosil lebih 10 juta tahun lalu. Kemudian, saya terjumpa sesuatu yang benar-benar luar biasa, iaitu gigi badak sungguh berbulu dari zaman ais terakhir. Gigi badak sungguh ini berusia lebih 1 juta tahun. Selepas menemui gigi megalodon hanya terletak di atas batu-batu, saya ternampak sesuatu yang sangat menarik lagi. Di dalam sebuah lurah kecil, terdapat sisa-sisa penyu laut dan semua sisik cangkerangnya berselerak di sekeliling. Nampaknya, rangka penyu ini telah terhakis keluar dari salah satu timbunan dan tulang-tulangnya berselerak di merata tempat. Terdapat cebisan tulang penyu di mana-mana. Melihat keadaannya, penyu ini mungkin seberat sekitar 100 paun. Saya takkan ganggu dia terlalu banyak. Saya akan biarkan dia di tempat dia berada. Rangka terakhir yang menarik yang saya temui ialah sisa-sisa ikan paus sperma yang lain. Saya jumpa 2 tulang belakang terletak bersebelahan serta